Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dengan channel saya. Hari ini hari Jumaat, 2 Januari 2026 Masehi bersamaan dengan 12 Rejab 1447 Hijriah. Hari ini hari Jumaat 2 Januari 2026 Masehi bersamaan dengan 12 Rejab 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 6.36 petang. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ni, insyaAllah dah satu video lah untuk hari ni. Kemarin 3 video, hari ni mungkinlah insyaAllah lah, mungkin dah satu video ni lah. Jadi report sebab tak ada aktiviti ke hari ni. Kemarin selepas buat video dari report kemarin, saya semaya tunggu waktu maghrib, semaya maghrib. Lepas semaya maghrib, saya terus pergi ke ni lah, ke surau untuk semaya isyak. Lepas semaya isyak tu, saya pergi ke tahlil arwah lah, ke rumah arwah Ismail Kadir, Abdul Kadir, malam terakhir daripada 3 malam tu, malam ketiga lah. Tahlil arwah Ismail Abdul Kadir. Baik, selesai lah. Untuk 3 malam tu tunggu konduri arwah 40 ni lah pula. Tahlil arwah ke 40 lah pula. Selesai biasa berjalan lancar. Lepas tu saya balik ke, lepas tu saya pergi ke mana, ke Kedai Fikri. Pergi ke Kedai Fikri malam tu. Pergi ke Kedai Fikri sampailah pagi lah. Pagi pula, pagi mana pula, bukan pagi. Saya balik pada pukul 11.40 balik. Tak awak mana. Balik tu tak ngantuk mana pula. Tadi tidur juga malam. Ngantuk kedai tu ngantuk, tapi sampai rumah ni tak tidur mana. Sampai ke rumah ni tak tidur. Dah lah tidur dalam pukul 4.30 itu lebih kurang. Bangun pada pukul 6.50 tu pengau gegak lah. Bangun mandi, terus mai subuh. Kemudian tak ada nak sarapan apa, tidur tu dah dalam pukul 10 lebih dah. Pukul 10. Dalam pukul 11. Bangun tu sudah dalam 12.50. Barulah makan nasi. Bangun makan nasi, lepas tu terus mandi, siap bergegas terus pergi ke masjid untuk semaya Jumaat. Lepas semaya Jumaat tu ada bagi nasi minyak. Banyak sebut banyak orang tu nasi minyak je tu. Orang sedekah ke nasi minyak dah di masjid. Atau ambil satu buku buat klik tu. Relax dulu kejap. Lepas baru muka makan lah kan. Pukul 4 tu baru makan. Lepas tu makan tu ngantuk tidur pula. Bangun dalam pukul 6 bangun dalam pukul 6. Mandi semaya asar. Baru mandi semaya asar. Lepas tu sudah semaya asar tu relax kejap. 30 minit tadi tu barulah buat video ni. Video dari report ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.